R15 ni habis RM2,500 untuk kerja-kerja overhaul disebabkan punca utama adalah crankshaft. Ini bukan kali pertama, bukan kali kedua, bukan kali ketiga. Tapi sudah pun berkali-kali motosikal yang model R15 ataupun Y16 ataupun MT15 yang datang dengan masalah yang sama, iaitu daripada crankshaft. Ini bukan saya nak salahkan kepada owner semata-mata. Ini saya bukan nak cerita best-best semata-mata. Ini memang keadaan realiti kehidupan geng-geng Yamaha VVA, iaitu crankshaft selalu tangkap. Mana-mana yang pernah kena disebabkan overhaul, disebabkan crankshaft, jaga minyak hitam cun, tukar pada waktunya, tapi tetap juga rosak crankshaft. Korang boleh komen berapa banyak yang korang dah habis. Mari sini. Dalam kes motor abang ni mileage 81,000. Korang tengok sini. Ini adalah tapak bearing untuk tapak bearing crankshaft, okey? Sebelah daripada magnet. Belah magnet lah. Yang ini dia dah makan, dah berlongkang tau. Yang membuatkan kedudukan bearing bila kita masuk, dia boleh gerak atas bawah. Crankshaft ni dia kena precise. Crankshaft ni dia kena stabil. Crankshaft ni dia kena balance. Apabila ada clearance yang tidak sepatutnya, clearance yang lebih daripada asal, dia jadi tidak clearance, dia jadi tidak stabil, dia jadi tidak balance. Itu yang membuatkan bunyi. Itu yang membuatkan pergerakannya tidak selari. Lalu membuatkan bunyi yang bising, lalu membuatkan roadnya bergerak sengit, lalu membuatkan blok boleh calar dan pelbagai. Ini akan beri direct impact kepada performance, kepada power, kepada pickup yang kita rasa, kepada top speed yang kita nak. Semua akan memberi kesan. Ini adalah bunyi selepas kita overhaul. Bismillah. Mana-mana nak CV yang sama, top set ataupun overhaul, link di bio. Book slot anda di sini, jumpa anda di sini. Standard saja Modi yang datang. Bye-bye.